Korang pernah tak terfikir ada ke phone budget yang harga dia murah tapi spek dia padu? Jawapan dia adalah Infinix. Jenama ni memang tengah naik sekarang sebab dia bagi performance yang power tanpa buat poket korang rabak. Dimiliki oleh Transsion Holding daripada China, Infinix dah mula conquer pasaran Asia dan juga Afrika dengan phone yang bukannya mampu milik tapi bateri juga yang tahan lama, screen yang besar dan juga prestasi yang mantap. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Kalau korang nak phone yang berbaloi tanpa perlu bayar harga yang premium, Infinix lah jawapan dia. Bila cakap pasal bateri, Infinix tak main-main. Kebanyakan model ada bateri 5000 mAh ke atas dan boleh tahan seharian tanpa perlu risau bateri cepat habis. Skrin pun besar, lebih 6.6 inci dengan refresh rate 90Hz ataupun 120Hz. So bila korang scroll ataupun layan TikTok sambil main game, semua terasa smooth je. Gaming pun bukan masalah sebab dah ada model yang guna chip MediaTek Helio atau Dimensity. Jadi game boleh berjalan lancar tanpa lag teruk. Dari segi design, Infinix ni tak nampak macam phone budget langsung. Kemasan dia memang nampak premium tau, dengan susunan kamera yang stylish dan warna pun yang sangat-sangat menarik. Speaking of kamera, ada model yang dah sampai 200 megapiksel tau. So kalau suka ambil gambar ataupun buat konten, memang phone ni puas hati. Lagi satu yang power, Infinix ada fast charging sehingga 180W tau. So korang tak perlu tunggu lama untuk cas penuh. Memang sesuai untuk korang yang selalu on the go. Nak tahu lebih pasal brand Infinix ni? Apa kata korang beli satu dan rasakan sendiri pengalaman pakai phone budget? Tak payah fikir lama, tekan je back kuning tu sekarang dan grab sebiji sebelum stok habis. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.